Sarah, kau okey tak? Ya Allah, bukan ni kau ni. Dah, jangan paksa diri dah. Rehat je dulu. Kenapa? Kau tak habiskan? Tak lah, lately ni selalu cepat kenyang dan tak selera makan. Oh, Weh, Sarah, kau okey tak? oh, tak, aku rasa loya macam nak muntah. Aku rasa elok kita pergi jumpa doktor hari ni. Jom aku temankan kau. Sarah, kenapa ni? Kau okey tak? Aku penat sangat. Tak boleh nafas. Tak boleh jadi. Dah je aku bawa kau pergi jumpa doktor sekarang. Kalau ikutkan diagnosis, kita dah diagnose sebagai kegagalan buah pinggang. Kita sarankan untuk you start hemodialisis secepat mungkin lah untuk nak mengelakkan keadaan you jadi lebih teruk. Tapi doktor, saya tak ada ibu bapa. Saya hidup sendiri je. Saya tak mampu nak tampung kos rawatan ni. Jangan putus asa, Sarah. InsyaAllah masih ada jalan lagi. Endowment UTM ada sediakan bantuan perubatan untuk pelajar, khasnya untuk pelajar yang mempunyai penyakit kronik. Macam you yang perlukan rawatan hemodialisis. You hanya perlu buat permohonan lah. InsyaAllah kita akan bantu you sehabis baik. Layakkah aku dapat peluang kedua? Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Soalan. Dah. Tu bukan Sarah ke? Ya Allah, Sarah lah tu. Sarah! Berdasarkan laporan dan keadaan kesihatan Sarah, rawatan yang dijalankan menunjukkan pengamal yang sangat baik. Alhamdulillah doktor, sepanjang 3 bulan saya buat rawatan, saya rasa badan saya makin ringan. Saya rasa bertenaga nak buat aktiviti harian dan saya punya selera makan pun bertambah.